Saya terbaca satu kata-kata yang menarik daripada seorang pesara, Encik Ahmad Sufian berusia 49 tahun. Katanya, tambah gaji, tambah simpanan, bukan tambah hutang. Bila saya fikir semula, betul juga. Ramai orang sekarang ni, bila gaji naik, perkara pertama yang dia naikkan bukan simpanan, tetapi lifestyle. Gaji naik, tukar kereta. Dapat bonus, tukar pula telefon. Pendapatan bertambah, komitmen pun ikut bertambah. Tapi simpanan masih lagi ditakuk yang sama. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikir tentang apa orang nampak, sampai terlupa apa yang sebenarnya kita ada. Sedangkan hidup kita ni tak perlu impress sesiapa pun. Orang boleh kata, belilah kereta ni, upgrade lah rumah. Telefon dah lama tu, tukarlah. tapi bila sampai je hujung bulan dan duit tak cukup, siapa yang kena fikir? Diri kita sendiri. Bila hutang perlu dibayar, siapa yang menanggung? Diri sendirilah juga. Bila berlaku kecemasan dan simpanan tak ada, kita juga yang susah. Orang mungkin puji kereta baru kita seminggu 2 je. Lepas tu, orang dah tak heran dah. Tapi, angsuran kita mungkin kena bayar bertahun-tahun. Sebab tu, saya belajar satu perkara. Gaji besar, tak semestinya kewangan kita kukuh. Ada orang pendapatan tinggi, tapi simpanan hampir tak ada. Ada juga orang berpendapatan sederhana je, tapi setiap bulan konsisten membina simpanan dan aset. Bezanya bukan semata-mata berapa banyak duit dia yang masuk, tapi apa yang kita buat dengan duit selepas ia masuk. Sebab tu, salah satu pilihan saya adalah simpan emas. Bila saya gunakan RM100 untuk beli emas, memang duit dalam akaun bank berkurang 100. Tapi 100 tu bukan semata-mata habis untuk lifestyle. Saya sedang menukarkan sebahagian duit kepada aset emas. Bila gaji bertambah, saya cuba tambah simpanan. Bila dapat bonus, saya asingkan lagi sebahagian untuk simpanan emas. Bukan setiap kali pendapatan bertambah, kita cipta komitmen baru. Kita tak perlu nampak kaya di mata orang. Penting kita bina kewangan yang lebih tenang untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi, tuan-puan, kalau sama ni, setiap kali gaji naik je, tuan-puan upgrade lifestyle dulu. Apa kata kali ni kita berubah? Tambah gaji, kita tambah simpanan. Tambah pendapatan, kita tambah aset. Bukan tambah hutang. Kalau tuan-puan nak mula bina simpanan emas pertama dengan bajet 1 gram atau RM100, boleh rujuk video yang saya pinkan di profil. Saya bantu tunjukkan cara nak bermula. Tak perlu tunggu kaya untuk mula menyimpan. Kita menyimpan supaya kewangan kita semakin kukuh. Follow saya dapat-dapat untuk lebih info dan tips simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.